Alright guys, kita ada Carrozzeria Pioneer AVIC MRZ 90. Yang ni DVD, CD. Okay. 7 inci double din 7 inci petak. Bukan Toyota punya Okay, yang ini sekarang CD on. Okay, sekarang CD. Right guys, CD function. So sekarang kalau nak pakai Bluetooth kena masuk AUX. So korang kena beli satu Bluetooth connector lah. Bluetooth ni lah. So korang boleh sambung. Wire dia ada kat sini. Wire hijack pun dengan ni USB. Cocok dekat sini. Dah boleh pakai Bluetooth lah. Alright. Ini yang ada AUX. Kalau tak silap boleh pakai yang Android apa tu Kalau tak silap lah. So boleh tengok YouTube. Kalau tak silap lah Okay guys. So sekarang kita pakai Bluetooth. Okay. So sekarang kita connect dekat Bluetooth AUX lah Okay. Okay, saya pakai Bluetooth. Bluetooth receiver beli yang baik sikit lah untuk dapatkan hasil bunyi yang baik. Okay. Sekarang dah ada yang jual high res punya, mahal sikit lah. Okay. Right. So kita tengok dia punya setting EQ. Ni equalizer boleh adjust lah. Boleh nak custom sendiri ke. Okay. Okay. Okay, ni dia punya setting. Okay. Yang untuk Bluetooth dekat sini dia kena tambah barang dekat sini kalau tak silap. So kita tak boleh connect dengan dia lah. Dia boleh detect Raku Navy tapi tak boleh connect. So kena pakai yang macam ni lah. Right. FM biasa Japan lah. Sampai 90 Okay. Yang ini Keeps me searching and I'm keeps me searching for a heart of gold. I feel a mile for a heart of gold. Okay.
Right guys, so kita tengok bahagian belakang dia Okay, player ni ada cala sikit bahagian sini cala, tapi kalau kita on tak nampak lah. Right. Ni GPS tak pakai punya. Okay, wire agak banyak So okay, ni untuk wire speaker semua. Okay, antena. Okay, sini ada subwoofer. Untuk subwoofer output. Back camera input, rear monitor output. Sini ada video input, audio input. Okay, ada satu lagi rear monitor. Okay, video input for DTV tuner. Okay, ni wire USB dengan AUX. Okay, wire dia agak panjang jugalah. Okay guys, mana yang berminat boleh roger guys. 7 inci double DIN Pioneer Carrozzeria IC MRZ90. Okay, alright.